Dia pernah terima kes, lepas tu dia pergi dekat rumah pesakit, lepas tu pesakit pandang sinis. Mungkin cara kita tu tak meyakinkan. Kita jadi healthcare worker ni, kita kena berlakon macam filem juga tau. Saya dikena adik saya sendiri, dia boleh tanya kan, kenapa dekat Jabatan Kecemasan dia hantarlah kawan dia. So kawan ni kat rumah ni macam semput, macam itu. Tapi biasalah bila patient sampai dekat triage, kita akan punya vital sign okey. Jadi kita taklah risau sangat kan. Dan benda itu menjadi satu skeptikal bagi mereka sebab kenapa kita tak berlari. Kadang-kadang dia orang nak kita berlari macam mengusung tu kan. Macam dalam filem, kita bawa troli tu dengan keadaan berlari, tak boleh sebenarnya. Kalau berlari tiba-tiba jatuh ke apa ke, lagilah senang orang saman. Janganlah, tolonglah, janganlah tengok sangat filem tu, bohong kadang-kadang. Kadang-kadang dalam kita nak handle satu-satu kes ni, kita tak boleh terlalu gelabah sampai membahayakan masa patient transportation tu. Tak bolehlah kita macam bawa atas kursi roda lepas tu berlari. Janganlah expect macam tu.